Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni Ahad, 4 Mei 2025, 12.30 tengah hari. Betul-betul ngam-ngam, tengah panas. Hari ni macam biasalah saya buat kerja kebun, memastikan pokok-pokok sentiasa berada dalam kondisi yang baik. Dan ada yang kurang baik, ada yang kurang sihat. Macam biasalah, setiap pokok tak semua yang sama. Hari ni saya aktiviti memesin rumput dan membaja daun untuk pokok-pokok yang sudah mengeluarkan buah. Sebagai contoh pokok tu, kalau tengok straight saja daripada sini, dia telah mengeluarkan buah. Yang ni belum lagi. Sebagai seorang pekebun ni yang baru jinak-jinak dalam tanam-tanam ni kan, penanaman ni, banyak salah, banyak silap yang saya buat lah sepanjang saya mula membuat tanaman buah matua atau buah kristal ni. Kalau macam ni, kalau tengok sini, ni pokok yang sudah mengeluarkan buah. Mungkin dalam 1 bulan dari sekarang dia masak lah, warna gelap. Yang ni abaikan saja, ni saja-saja action ular je. Bukan ular betul, ular mainan je. Sebagai pelindung lah kata orang, untuk monyet ke apa kan. Tapi serangan yang diterima setakat ni adalah daripada kelawar. So mungkin dalam, insyaAllah minggu depan saya akan bawa jaring lah, supaya dapat menghindarkan kelawar-kelawar ni yang aktif pada waktu malam. Dia menyerang buah-buah muda ni. Buah dah lekat, tapi itulah dia serang. Pokok, kalau kita tengok jarak 20x20, dia daun, kalau kat baris ni belum bertembung tapi hampir bertembung. Tapi kalau kita tengok dekat tempat lain, dia dah pun bertembung. So untuk penanaman pokok, orang kata berskala agak besar jugalah. Taklah besar, yang berskala banyak ni, elakkan daripada macam ni lah kesilapan yang saya buat ni, supaya seluruh pokok ni menerima cahaya yang penuh. So pokok ni kalau menerima cahaya yang penuh, apabila fasa untuk mengeluarkan bunga dan buah, jika dia tak terima cahaya yang penuh, dia tak akan stres. So kalau macam ni, pokok ni besar, dahan cabang dia banyak, tapi dia tak berbuah. Tapi tak mengapalah, belum rezeki lagi. Tapi pokok-pokok yang di sebelah dia ni, kita kena pantau lah. Macam bawah-bawah ni, agak kalau macam tidak memberi manfaat, kita potong saja. Tapi pokok-pokok lain semua dah membesar dengan jayanya. Dan ni antara pokok yang besar juga. Saya biarkan saja, supaya saya akan push dia mungkin selepas Raya Haji rasanya. Yang ni pokok yang rajin berbunga lah. Tapi mudah-mudahan insyaAllah dengan rezeki, harap-harap melekat banyak lah. Dia banyak yang gugur juga ni. So pendebungaan dia, pollination dia tak berapa teratur sebab cuaca pun tak menentu. Yang ni contoh dia, semuanya keguguran. Expectation memang tinggi kan. Bila dah berbunga tu, kita nak kalau boleh semua lekat lah. Tapi apa boleh buat kan, semua ni rezeki Tuhan tentu kan.
So pokok-pokok lain pun sudah membesar dengan jaya.